Dalam video ini, saya akan tunjuk korang semua benda yang awak kena buat sebelum 31 Disember untuk pelepasan cukai tahun 2025. Kalau awak masih belum buat benda-benda ni, awak mungkin akan hilang 2,000, 3,000, malah mungkin 10,000 dalam pelepasan cukai. Dan yang sedihnya, ramai rakyat Malaysia yang masih terlepas benda-benda simple macam ni. Kalau awak layak membayar cukai, saya dah buat satu checklist kewangan akhir tahun yang awak boleh follow untuk memaksimumkan pulangan cukai awak untuk 2025. Ini benar-benar duit free yang kerajaan bagi. So, jangan tak claim. Sebelum awak dema kepada LHDN, jom kita mula dengan checklist nombor 1. Okey, bagi yang tak tahu, e-filing yang kita isi setiap tahun sebenarnya berdasarkan perbelanjaan tahun lepas. Maksudnya, bila awak isi borang BE pada tahun 2026, LHDN hanya akan terima pelepasan cukai untuk pembelian atau pembayaran yang awak buat antara 1 Januari hingga 31 Disember 2025 sahaja. Tahun ini tinggal 1 bulan lagi, so kalau awak belum memanfaatkan sepenuhnya pelepasan cukai yang ada, maksudnya awak mendema duit itu kepada kerajaan. Okey, checklist pertama ni sangat penting sebab ramai orang ada insurans EPF, PRS dan SOCSO. Yang pertama, agak mudah. Bagi yang bekerja, pelepasan EPF adalah sehingga RM4,000. Asalkan gaji awak ditolak RM333 sebulan untuk caruman EPF, terus boleh claim penuh. Insurans hayat ataupun caruman sukarela EPF, RM3,000. Okey, kategori inilah yang orang selalu confuse. Dalam kategori ini, kalau awak ada insurans hayat atau sumbangan takaful keluarga atau caruman sukarela tambahan kepada EPF, awak boleh mendapat pelepasan cukai sebanyak RM3,000. Semua ini masuk dalam kategori yang sama. Maksudnya, kalau awak buat caruman sukarela kepada EPF sebanyak RM1,000, awak hanya boleh claim RM2,000 untuk insurans hayat. Kalau awak campur kedua-dua kategori ini secara teori, awak boleh claim pelepasan cukai sehingga RM7,000 untuk caruman EPF. Tapi bagi kebanyakan orang, pecahan dia biasanya adalah RM4,000 caruman EPF dan RM3,000 untuk insurans hayat. Sebab tak banyak orang buat caruman sukarela. Okey, tadi kita cerita tentang life insurance. Tapi ramai tak tahu medical insurance pun boleh claim dalam kategorinya sendiri. Sehingga RM4,000. Ini termasuk medical card dan critical illness. Kalau coverage dah outdated dan nak upgrade, buatlah sebelum 31 Disember. SOCSO dan EIS RM350. Kalau awak bekerja, ini auto claim. Sebab SOCSO pun sejenis insurance juga. That's why dapat pelepasan. Kalau awak self-employed, contohnya Grab rider, creator ataupun freelancer, awak boleh contribute sendiri dan masih layak claim. Tapi kalau nak claim, pastikan dah daftar dengan Perkeso. PRS atau skim persaraan swasta, ini adalah pelepasan cukai yang paling best yang ramai orang tak buat. Saya sebenarnya dah buat beberapa video tentang topik ni. Dan sebab utamanya adalah kerana PRS adalah pelepasan cukai yang membenarkan awak double dip. Apa maksud double dip? Bila awak melabur PRS, awak dapat dua manfaat serentak. Nombor 1, duit yang awak masukkan dalam pelaburan PRS akan memberi pulangan yang akan compound dan growing untuk jangka masa panjang. Tapi awak juga akan dapat nombor 2, pelepasan cukai sampai RM3,000. Dan sekali lagi, semakin tinggi kadar cukai awak, semakin tinggi pelepasan cukai awak. Contohnya, kalau awak melabur RM3,000 dalam PRS dan kadar cukai awak adalah 10%, awak akan jimat RM300. Kalau 21%, jimat RM630. Kalau 30%, jimat RM900. So, PRS ni bukan saja investment, tapi investment yang dapat rebate daripada kerajaan. Itulah yang buat PRS ni literally antara the best tax relief dalam semua kategori. So, kalau awak belum buat pelaburan PRS untuk tahun ini, cepat-cepat buat sebelum 31 Disember. Awak boleh check out Versa Retirement. Awak boleh pilih produk PRS ikut risiko awak. Konservatif, moderate, growth, termasuk pilihan syariah. Dan bukan itu saja, Versa ada promo sekarang iaitu Last Call PRS Bonus Quest. Kalau awak masukkan RM3,000, awak akan dapat RM50 reward dalam Versa Safe, credited bulan Januari 2026 nanti. Kalau awak ada PRS dekat provider lain, awak juga boleh transfer ke Versa dan dapat RM50 untuk setiap RM3,000 yang awak pindahkan
dengan had maksimum RM150. Kalau awak masih belum sign up kepada Versa, pastikan awak menggunakan kod saya VersaSF untuk mendapat bonus RM10 apabila awak membuat deposit pertama sebanyak RM100 atau lebih dalam mana-mana produk yang ada dekat Versa. Ya, termasuklah mana-mana produk PRS dalam Versa Retirement. Tapi cepat, kempen PRS ini sehingga 23 Disember sahaja. Dan untuk PRS Transfer Campaign sehingga 31 Disember sahaja. Okey, kalau awak ada anak, kerajaan sebenarnya memberikan banyak pelepasan cukai. So, kalau yang masih bujang tu, cubalah kuat sikit, okey? Bagi anak yang belum kahwin, dia ada 3 level. Nombor 1, anak bawah 18 tahun dapat RM2,000. Auto claim selagi awak masih menyara hidup dia. Nombor 2, anak 18 lebih dan masih full time education, RM2,000. Boleh claim sekiranya anak awak pada peringkat A-level, matrikulasi, persediaan atau praijazah sahaja. Nombor 3, anak 18 lebih mengikuti kursus pengajian tinggi sepenuh masa yang diiktiraf RM8,000. Tapi jika anak awak OKU, pelepasan cukai dia berlainan sikit. Bagi anak OKU bawah 18, RM6,000. Anak OKU yang sedang belajar peringkat diploma ke atas, RM8,000. Jangan keliru, okey? Kategori ni either or. Maksudnya kalau anak awak OKU, awak layak pelepasan bahagian anak OKU sahaja. Tak boleh claim yang kategori anak biasa. Next, peralatan penyusuan RM1,000. Contohnya macam breast pump, botol dan sebagainya. Hanya untuk anak di bawah 2 tahun dan hanya boleh claim sekali setiap 2 tahun. Yuran taska ataupun tadika RM3,000 untuk anak 6 tahun ke bawah dan taska tadika tu mestilah berdaftar dengan JKM atau MOE. Dan akhirnya SSPN RM8,000. Yang ni pun sama macam PRS, awak boleh double dip. Ini pelepasan besar, kalau mampu bolehlah melabur. Okey, yang ni biar saya jelaskan sikit sebab mesti akan ada orang tanya. Katakan tahun lepas 2024 awak dah claim pelepasan cukai RM8,000, tapi tahun ni 2025 awak dah withdraw RM2,000 daripada pelaburan SSPN pada awal tahun. Kalau awak nak claim pelepasan cukai sebanyak RM8,000 untuk tahun ini, berapa deposit yang awak kena buat? Kalau awak jawab RM8,000, maka awak salah. Jawapan betul adalah RM10,000. Kalau nak claim pelepasan cukai RM8,000 untuk tahun ini. Pelepasan cukai dia berdasarkan sumbangan baru setiap tahun. Dan satu lagi, had pelepasan ini hanya untuk anak sehingga umur 29 tahun. Dan pelepasan hanya diberikan kepada ibu atau bapa. Maksudnya, hanya seorang saja boleh claim pelepasan RM8,000 itu. So, sama macam PRS tadi, kalau nak perbanyakkan pelepasan cukai dan dapat rebate daripada kerajaan, boleh juga melabur dalam SSPN. Kalau dalam keluarga ada orang yang OKU, awak dapat pelepasan cukai sebanyak RM6,000 apabila membeli peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak atau ibu bapa. So, contohnya benda-benda macam kerusi roda dan sebagainya. Alimoni RM4,000. Layak bila suami atau isteri tak ada pendapatan. Suami isteri kurang upaya, RM6,000. Dan rawatan perubatan untuk ibu bapa, RM8,000. Yang ini merangkumi perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas atau kos penjagaan. Ya, kalau ada hantar ibu bapa pergi hospital, ingat simpan resit. Dan kalau awak buat complete medical examination untuk parents, pun boleh claim sehingga RM1,000. Okey, bahagian ni sebenarnya banyak benda. Jangan risau, tinggal sikit je lagi nak habis checklist kita. Jom kita tengok. Medical expenses RM10,000. Saya tak nak cerita satu persatu sebab dia banyak sangat. Basically, semua perbelanjaan ini kalau ada, campurkan semuanya, maksimum RM10,000. Okey? Saya susun di sini, korang boleh tengok sendiri. Seterusnya, peralatan sukan RM1,000. Sama macam tadi, saya tak nak cakap satu persatu, tapi kalau awak memang nak beli raket baru, kasut gym atau renew membership, buatlah sekarang. Next kategori, lifestyle, RM2,500. Kalau awak beli buku dan majalah, komputer dan smartphone, internet, khusus peningkatan kemahiran diri, semua ini boleh claim. Itulah sebabnya kita selalu kata simpan resit itu penting. RM2,500 banyak tu. Bagi mereka yang ada kereta EV, korang boleh dapat pelepasan cukai sebanyak RM2,500 untuk EV charging facilities.
dilanjutkan sehingga tahun 2027. Contohnya, pemasangan, sewaan, hire purchase, subscription fee. Dan last sekali, kita sampai kepada pelepasan cukai individu. Ini kategori paling straightforward dan simple. Individual relief RM9,000. Auto claim, tak perlu buat apa-apa. Pembelajaran RM7,000 kalau ada belajar peringkat pengajian tinggi atau postgraduate. Kalau yang personal upskilling, terhad kepada RM2,000 sahaja. OKU RM7,000. Auto claim, tak perlu buat apa-apa kalau diri sendiri ada status OKU. Dan akhirnya, loan rumah untuk pembeli pertama RM7,000 untuk rumah di bawah RM500,000 dan RM5,000 untuk rumah di bawah RM750,000. Okey, itu sahaja semua benda-benda penting yang awak kena settle sebelum 31 Disember. Saya buat satu list di sini. Awak boleh pause sekejap untuk tengok semuanya. Kalau awak ikut checklist ini, awak akan perasan sebenarnya banyak pelepasan cukai yang kerajaan berikan. Bagi kebanyakan orang, pelepasan cukainya paling minima pun patut ada RM15,000 seorang. Kalau awak rajin simpan resit, memang boleh sampai berpuluh-puluh ribu. Kalau video ini bantu awak, bagi like sikit, share dekat kawan yang selalu last minute dan subscribe untuk lebih banyak konten macam ini. Sehingga kita berjumpa lagi tahun depan. Bye-bye.